What are you doing? Kalau anda masih lagi belum subscribe, inilah masanya untuk anda subscribe. Kenapa susah sangat nak suruh subscribe ni? Tekan je butang subscribe tu, tekan notification button. As simple as that. Terima kasih support ya. Tu arrives? Tu vois ta coupe de cheveux derrière? Montre. Waouh, ah, c'est beau ça. C'est qui a fait ces jeunes? Allah, oui. Mais là. Non, Allah, oui. Allah, Allah, Wah, itu dia lunch daripada lunch pula. Dinner daripada anak kita, Korean chicken wings dengan nasi semalam, Ida yang masak. Thank you so much. Kita kongsi dengan budak ni. Thank you Kak Ida. Next stage. Tapi kita tak letak butter ya. Jangan pecah gelas aku. T'as mis ou ma bouillotte, tu l'as pris? Papa, là. Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Shock sendiri anda di channel Lita Bukan Like.km. Hari ini adalah hari Jumaat. Kita bersama dengan... Kita nak beli barang rumah kita tapi kita just top up je you all. Kita kena jaga bajet kita, iaitu kalau boleh tidak melepasi certain amount per week. Tapi biasanya memang melebihi lah sebab kita ni anak berapa orang kan. Lepas tu kita ni suka memasak, kadang-kadang kita suka membeli. So jomlah kita beli barang dengan cik kak kita ni. Ana Syifa alhamdulillah semenjak dia pergi makan dekat kantin, start this week ke last week 2 semaines, non? Ni adalah minggu kedua Ana Syifa makan dekat kantin sekolah. Dia sangat-sangat happy sekolah khas tu. Sebab semua orang memberi perhatian pada dia. Semua orang memang jaga dia lah, mendapat perhatian berbanding dengan sekolah biasa. So tadi bapak dia barulah tahu macam mana sekolah biasa, cikgu macam mana, memang hampir duk compare Ana ni dengan budak biasa. Jadi suamiku pun kata better lah Ana sekolah khas the whole day, given with the condition yang dia ada pembelajaran yang bagus untuk Ana Syifa, ada cikgu yang mengajar. Bukan setakat main-mainan je macam tu. Kita tak nak lah kan, sebab kita nak anak kita progress juga. So we will see the result macam mana according to sekolah khas. Belah pagi biasanya ada sekolah yang ada cikgu yang mengajar. So kita nak tahu jugalah cikgu ajar apa. Kalau setakat macam occupational therapy, kita tak nak lah kan. Kalau kita nak yang dia mengajar ABC, 1, 2, 3 yang macam kita orang ajar kat rumah. So you will see, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk Ana Syifa. But so far, we are happy dengan sekolah khas. Cuma itulah, kita yang sedihnya Ana Syifa ni akan terpinggir daripada budak-budak normal. Dah tak jumpa kawan-kawan normal lah. Unless kalau kita orang bawa dia keluar, jumpa orang-orang sana sini, ya, tapi that's life. Ini adalah pilihan dunia. Dunia memilih budak normal daripada budak yang special ni. So tak apalah, Allah Maha mengetahui. So jom kita beli barang. Cuaca minggu ini adalah mendung, sejuk. Kita suka weather macam ni. Sejuk-sejuk pun hidup lah. Sejuk mana? Berapa? 18 degree kot. Lepas tu cuaca mendung kan. So I like. Okay, sudah buat jadi e-brochure. Kita scan kad membership kat sini. Lepas tu kita ambil dia punya terminal kat sini lah.
Tadi kita pergi kedai, kita belikan kakak kita perfume. Sian, kakak kita tak ada. Bukan tak ada perfume, ada tapi tak banyak macam adik dia. Adik dia sebab ada mak mentua yang supply perfume 2 kali setahun. Kakak aku kena beli sendiri. Kesian kakak aku. So ni adik kesayangan dia yang comelote ni. Belikanlah kakak dia perfume. Kalau tak sayang juga tak tahulah nak cakap. Membeli belah apa lagi dia ni What? Kita tunggu anak kita. Tak tahulah dia order apa lagi. Oh ya, dia kata dia order tempat untuk serbuk kopi tu. Sebab ada serbuk kopi daripada Malaysia. Kita ada berpaket-paket jumlahnya. Serbuk kopi tu sangat halus. Jadi bila kita tapis pun dia tetap dia tetap terlepas juga daripada tapis tu. So dia dengan harapan dia beli tempat kopi tu, dia kata alright patutnya. So we will see about that. Kau tak buat kopi mak kau siap Dia punya berapa euro lah. Kita nak beli ubat gigi. Satu untuk bilik kita, satu untuk bilik anak kita. Kita nak misi mencari telur sebab kita adalah peminat telur tega Okey, kita sudah hampir menembusi bajet. So tak tahulah kita akan singgah kedai lagi satu ke tidak untuk beli ayam dan ketam. Sebab Jade nak makan ketam, dia asyik ternampak SMR shell out. So dia suruh aku buat. Masalahnya sini ketam fresh susah lah nak away. So kita sudahnya kita beli ketam yang frozen pula. So ketam frozen tak sama Kita melepasi bajet kita Kita letak kat sini. Dan kita kena scan balik supaya dia boleh detect kita punya price berapa. Okay, yang seronoknya bila beli barang dengan anak-anak yang bosan-bosan ni, anak-anak bosan, kita akan handle semua. Kita just duduk dalam kereta je lepas tu Cuma tak sabar dia ada driving license budak ni. Lepas tu Jade ni maybe dia besar sikit, dia be more responsible kot, ni dia kecil lagi kot. So buat masa ni ialah dia middle child kan. So kita dah beli barang. Malam ni kita nak buat salted crab untuk si Jade sebab dia nak sangat makan ketam. Tapi itulah kat sini nak dapat ketam fresh susah yang macam kita boleh makan. Yang ketam bosa-bosa tu dah aku tak sure boleh makan ke tak, yang kalau yang fresh tu. Lagipun korang nak mampu susah nak patahkan pula nanti. So ni beli yang beku punya. Jadi biarkan dia defrost. Bolehlah buat untuk dinner. So untuk yang hot jatuh-jatuh tu buat ayam lah kot. Untuk si Adam yang tak makan crab tu. Jomlah kita balik. Kita nak solat. Aku suka betul pakai tudung ni. Tapi sebab tarik ke belakang dia nampak jendul lah kepala aku. Sebab malah nak tarik macam ni kan. So marilah kita ambil Anak Syifa. Dapat rehat sekejap je. Dapat solat sekejap. So kita nak ambil dia. Sebab kita ada beli kek surprise untuk dia. Jom. Untuk siapa? Deux, trois. Apa nama Mami? Deux, trois. Deux, trois. Deux, trois. Regarde. Deux, trois. Pas l'air si tu mens. Moi. Avant, elle faisait même pas cette taille. À quel âge là Là. T'as vu les rayures selon quand tu la tiens en... Ini adalah bawang putih, bawang besar. Nak tumis sampai dia keperangan. Ini adalah sweet and sour sauce dan ada sos tiram juga.
Okey, Adam ni boleh simpan. Tout au fond. Air. Ada plusieurs tak? Ada plusieurs, basuh dulu. Basuh frotter dia. Marvelous. Adam, bagi Mama mangkuk kecil supaya kau dapat rasa kuah ini. Cepat, sebelum Mama letak ketam. Cepat. Reda apa? Reda dalam dia. Okey, boleh tolong basuh. Kemudian kita nak masukkanlah semua ketam kita yang kita dah goreng tadi ke dalam kuali ni. Dan bolehlah kita start menggaul ya. Problem is, pemegang dia budak-budak ni dah hilangkan. So I don't want to hurt myself. So kita gaul-gaulkanlah sampai disebati ya. Ça, je le mange, je vais peut-être le garder et je vais le mettre direct dans mon truc. Ton camion? Non, dans mon... Kopi you cuti parking lah di mall si sen kopi apa pasal c'est antenne. Mais bon, c'est un con, parce qu'encore... Jamais, alors il faut que je l'enlève. Okey, dia dah tak sabar-sabar nak makan. Dia dah tunggu lama. Kita nak makan ketam. Kak Ida tengah buat ayam goreng. Okey, Mama buat ketam ni untuk Jit tahu kan? So you have to taste and tell me. Ouais, merci. C'est bon, hein? Anda tengok video ni kenapa tak subscribe lagi? Buat anda yang belum subscribe tu tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe ya. Tekan butang notification button. Terima kasih.